Ramai orang suka memberikan alasan dan ramai orang tak sanggup untuk hidup susah. Tapi aku dilahirkan cacat di dalam keluarga yang miskin dan hanya bersekolah sehingga darjah 6. Alhamdulillah, kini aku sedar kekuatan tidak datang dari kemampuan fizikal, tetapi ianya datang daripada semangat yang tidak pernah mengalah. Okay, sekarang ni rehearsal untuk 3 Jari Daripada Tuhan. Show yang pertama sekali kita akan buat di Putra World Trade Center ataupun PWTC, dan show yang kedua akan dibuat di panggung Eksperimen Aswara yang bertajuk Emotif. Bayu kan? Thank you kepada media kerana menjemput kami daripada Aswara. Selamat datang ke PWTC ya, untuk menyaksikan 3 Jari Daripada Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami semua sedang melalui proses food dress lah. Kami harap anda-anda semua yang dekat luar tu doakan kami, doakan yang baik-baik, doa yang best-best, doa yang bagus-bagus untuk kami semua. Okey? Hai, saya Johara Ayub dan saya harap semuanya bersedia dan ready jaga kesihatan, dan saya harap show akan memuaskan. Hai, Assalamualaikum. Hi guys, I'm Mia Ahmad Faiz Zaki Melissa. Hai, saya Faza. Jangan lupa saksikan Dia tu 3 Jari Daripada Tuhan. 3 Jari Daripada Tuhan. 3 Jari Daripada Tuhan. 3 Jari Daripada Tuhan. Saksikan 3 Jari Daripada Tuhan. Malam gala, kita tak boleh panggil anda semua datang menonton. Tapi kita akan buat teater emotif Pada 3-4-5 November 2017 di panggung Eksperimen Aswara. di panggung Eksperimen Aswara. Jangan tak datang sebab ada pelakon yang best. See you guys there. Kepada kumpulan 3 Jari Daripada Tuhan yang membuat persembahan di PWTC malam ini, kerana telah berjaya menyambut cabaran daripada studio latihan ke pentas sebenar menghadapi 4,000 audien dengan beberapa VIP seperti Kementeri, Datuk-Datuk dan Datin, dan yang penting berjaya mengatasi orang makan hari ini sambil buat persembahan. Walaupun ada silap, ada saya nampak, tapi itu adalah satu kesyukuran untuk belajar lebih baik dan buktikan nanti bila sampai di ET pada 3-4-5 untuk persembahan dalam program Emotif 2017. Tahniah, syabas dan good luck for the next show. Di and go. Okey, kita baru saja habis persembahan di MDEC. So jangan lupa tunggu 3 Jari Daripada Tuhan di
program eksperimen emotif pada 3-4-5 November 2017. Di sana #POW. Sama eksperimen pada 3-4 bulan Oktober nanti, bulan November nanti, sorry. Dan ramai-ramai datang menonton. Sebenarnya dari segi teknikal kita perlu preparation yang bagus. So kita perlukan tim teknikal yang secukupnya. Sebab kita tak cukup orang, kita akan lari-lari, so kita akan terlupa something. So kalau boleh one production, we must have a good technical team and maksudnya macam cukup lah technical team kan. Hello, sup bro. So saya daripada Department Multimedia. Semua tu siap tau. Saya nak cakap thanks sebab ajak, walaupun multimedia ni korang banyak video yang susah and tak ada susah, cuma nak kena buat balik tu yang tapi okey lah sebab minat kan, so kita orang buat lah saudara bayar. So ada apa cakap? Sambal kan Mak selalu kena marah. Biasa yang proses production, kita daripada proses tidak for life. Arahan Bersepeda Mewatahi hasil karya daripada buku biografi Khairul Nizam dan Syakila. Saksikan teater 3 Jari Daripada Tuhan pada 3, 4